Baik, sekarang ni kita baca teks penyifatan mudhaf. Frasa, yakni gabungan kalimah. Maktabul wazir, pejabat menteri itu, adalah frasa idhafah. Ini bentuk idhafah. Kalimah maktab berfungsi sebagai mudhaf, manakala al-wazir sebagai mudhafu ilaih. Gabungan dia boleh dipisahkan? Tak boleh dipisahkan. Kedua-dua mudhaf dan mudhaf ilaih tidak boleh dipisahkan oleh kalimah lain. Maknanya tak boleh dicelahkan sesuatu. Walaupun nanti kalau kita belajar peringkat tinggi, ada lagi keadaan-keadaan yang dibenarkan sebagai pemisah. Contohnya ada zaraf, ada maf'ulun bih. Bagi setengah-setengah mazhab nahu. Oleh itu, kata sifat hanya boleh diletakkan di bahagian akhir lah kan. Hanya boleh diletakkan bahagian akhir sahaja. Disebabkan tidak boleh diletakkan di tengah. Iaitu selepas mudhaf ilaih. Jika mudhaf, yakni maktab tadi, ingin disifatkan dengan kata sifat al-kabir, besar. Caranya ialah dengan meletakkan kata sifat tersebut selepas mudhafu ilaih, iaitu selepas perkataan wazir. Bukan sejurus selepas mudhaf, bukannya selepas maktab, seperti dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita pejabat besar. Mestilah besar tu selepas pejabat. So, binaan idhafahnya yang Arabnya ialah maktabu al-waziri al-kabiru, kan? Sama bagi tu. Sama-sama muzakkar. Ini pun muzakkar, ini muzakkar. Yang ni mufrad, yang ni mufrad. Dari segi jantina, sama-sama perlu jantina yang sama. Yang ni muzakkar, maka sifat pun muzakkar. Yang ni makrifah. Sebab apa makrifah? Kerana dia disandarkan kepada makrifah. Oleh kerana dia makrifah, kata sifat pun makrifah. I'rab dia mestilah sama. Baris. So, baris dia dhammah. Maka sini pun kena dhammah. Maknanya, kalau sini rafa', sini pun rafa'. Yang ni rafa' dengan baris dhammah. Yang ni rafa' dengan baris dhammah. Kebetulan samalah. Tanda rafa' ni tak semestinya dhammah. Kadang-kadang berlainan kan. Tapi mesti tanda rafa'. Tanda rafa' ialah dhammah dan juga huruf waw ataupun alif. Walaupun kata sifat diletakkan jauh. Ni jauh kan. Terpisah antara mausuf dengan sifat. Jadi walaupun kata sifat diletakkan jauh daripada mudhafnya, bila sebut kata sifat, sini kena sebut mausuf lah. So daripada mausuf dia lah kan. Kata sifat tersebut mesti selaras dengan mudhaf. Mesti sama. Dari segi apa? Makrifah nakirah. Yang kita sekarang ni makrifah kan? So makrifah. Yang ni makrifah, yang ni makrifah. Dari segi jantina, yang ni muzakkar, yang ni pun muzakkar. Dari segi bilangan, yang ni mufrad, yang ni pun mufrad. Dari segi i'rab, yang ni rafa', yang ni pun rafa'. Tanda rafa' baris dhammah, yang ni pun baris dhammah. Jadi sebagai contoh, al-kabir ialah sifat bagi maktab. Oleh itu al-kabir mestilah dalam antah ni kan. Kabir itu kita anggap sebagai kata sifat. Maka kabir ni mestilah makrifah. Mestilah muzakkar. Mestilah mufrad. Mestilah rafa'. Jadi saya bagi contoh sebelum ni. Idhafah ada dua kan. Satu makrifah, satu nakirah. Jadi penyifatan pun sama jugalah. Penyifatan terhadap mudhaf pun sama juga. Akan dibahagikan kepada dua. Satu keadaan di mana mudhaf makrifah. Macam maktabu al-wazir. Maktabu al-wazir. Titik pun dia lari. Maktabu al-wazir. Ini makrifah. Ini mudhaf ni makrifah. Satu lagi nakirah. Maktabu, tak ada alif lam kan? Maktabu wazirin. Maktabu wazirin, maktabu al-waziri. Yang ni mudhafnya makrifah. Yang ni mudhafnya nakirah.
Jadi kata sifat nanti yang mari sini akan ikut yang ni. Sifat di sini akan ikut yang ni. Okay, contoh dia banyak sikit lah yang ni. Mudhaf yang ma'rifah. Contohnya kan. Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan penyifatan mudhaf dalam keadaan ma'rifah. Kerana mudhafu ilaihnya berkeadaan ma'rifah. Maknanya baitu ni menjadi ma'rifah kerana diidhafahkan kepada Zaid. Zaid ma'rifah maka automatik bait akan jadi ma'rifah. So bila bait ma'rifah maka kata sifat dia selepas tu akan jadi ma'rifah. Contohnya baitu Zaidin al-kabiru. Saya garis tu untuk menunjukkan al-kabir itu milik bait. Yang ni muzakkar, yang ni muzakkar. Yang ni mufrad, yang ni mufrad. Yang ni rafa', yang ni pun rafa'. Ma'rifah, ma'rifah. Jadi, rumah besar ni. Rumah sini, besar sini. Rumah besar milik Zaid. Rumah besar Zaid. Baik. Yang ni ma'rifah dari segi apa? Dari segi dia jadi isim alam. Tu isim alam tak kira ada alif lam, tak ada alif lam. Dia ma'rifah. Tanda ma'rifah satu lagi ada alif lam kan? Ar-rajul. Baik. Kalau kita idhafahkan baitu ar-rajuli. Rumah lelaki itu. Automatik bait akan jadi ma'rifah. Bila bait ma'rifah, kita nak sifatkan dia dengan sifat qadim, lama. Kata sifat tu kena letak belakang sekali kan selepas ar-rajul. Tapi baris nak kena sama dengan bait. Bukannya sama dengan rajul. Baitul rajulil qadimu. Rumah lama milik lelaki itu. Rumah lama lelaki itu. Yang ni makrifah. Maka yang ni makrifah. Yang ni muzakkar. Maka yang ni muzakkar. Yang ni bilangan dia mufrad. Mufrad yang ni mufrad. Yang ni rafa' dengan baris dhammah. Yang ni pun rafa' dengan baris dhammah. Jadi kata sifat ni milik yang ini. Bukannya milik yang ini. Yang ni muzakkar kan? Baik, sekarang ni kita pilih yang perempuan pula. Bintu. Anak perempuan, mestilah perempuan kan? Mu'annas. So, bintu Zaidin. Anak perempuan Zaid. Artinya, anak perempuan milik Zaid. Yang ni makrifah ke nakirah? Makrifah disebabkan diidhafahkan kepada Zaid. Zaid ni makrifah. Zaid ni proper name. Proper name ni dia mesti khusus lah, khas. Bila dia khas, kata sifat kalau kita nak sifatkan cantik, kita letak di sini kan, mesti pakai alif lam. Sebabnya bintu hakikatnya makrifah. So, bintu Zaidin al-jamilatu. Bintu Zaidinil jamilatu. So, bintu, mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Bila mu'annas, kata sifat dia pun kena mu'annas. Kena ada ta. Bintu mufrad ke jamak? Ke tasniah? Mufrad. Singular. Yang ni pun bentuk mufrad. Yang ni dari segi i'rab, rafa'. Tanda dhammah. Maka kata sifat pun sama. Rafa' dengan tanda dhammah. Jadi jamilah ni milik bintu, bukannya milik Zaid. Yang ni tak confuse langsung sebab Zaid ni muzakkar. Tak mungkin dia memiliki sifat jamilah. Dia mesti memiliki sifat jamil kan? Anak perempuan cantik. Anak perempuan cantik milik Zaid. Anak perempuan cantik Zaid. Yang cantik itu anak perempuan. Anak perempuan yang cantik milik Zaid. Baik. Kalau yang bawah ni dia confuse sikit sebab semuanya mu'annas. Anak perempuan cantik Fatimah. Bintu ni anak perempuan. Diidhafahkan kepada Fatimah. Fatimata. So, anak perempuan Fatimah. Yang cantik. Maknanya anak perempuan tu yang cantik. Mana kita tahu? Kita tengok baris. Jamilatu bintu. Fatimah dia tak ada tanwin, oleh itu dia tak ada baris bawah. Jadi bintu Fatimata. Bintu mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Bila dia mu'annas, kata sifat mesti mu'annas. Bintu ni mufrad. Singular. Maka jamilah pun kena singular. Bintu ni i'rab dia rafa' dengan tanda dhammah. So yang ni pun sama, rafa' dengan tanda dhammah. Yang ni makrifah ke nakirah? Makrifah. Sebab diidhafah kepada isim alam. Proper name.
maka dia automatik akan jadi makrifah. Bila dia makrifah, kata sifat kena makrifah. So, bintu Fatimata al-Jamilah. So, kaedah kita ni kaedah Al-Quran. Kan saya dah sebut sini, dah tunjuk dah sini. Janibat tur, tengok. Janibah ni, Janibat tur, ini idhafah. Sisi itu milik Bukit Tur. Kemudian sebelah kanan. Kanan kiri ni dalam bahasa Arab sifat Aiman. Yang ni makrifah ke nakirah? Makrifah. Sebab diidhafahkan kepada makrifah. So dia makrifah. Kata sifat dia pun kena makrifah. Ada alif lam tu. Dia muzakkar ke muannas? Dia muzakkar. Jadi kata sifat dia muzakkar. Kalau tidak kena baca yumna kalau perempuan. Dari segi i'rab ni dinasabkan dengan baris fathah. So yang ni pun dinasabkan dengan baris fathah. Kalau kita tahu kaedah ni kan, adalah sikit-sikit boleh tadabbur Quran bahagian-bahagian idhafah yang seperti ini. Fikir tentang makna dia. Sifatnya kepunyaan yang mana. Nanti kalau jadi pandai-pandai lagi, boleh berhujah kan. Ni yang kiri kanan ni sebenarnya bukan janib ni tur. Kau macam mana? Kalau yang ni confuse lah. Nanti confuse. Sebab yang ni bagi bawah, yang ni pun bagi bawah, yang ni bagi bawah. Okey, keterangan ni sama yang saya dah jelaskan tadi. Yang ni yang tertulis. Keterangan. Contoh pertama, iaitu Baitu Zaidin Al-Kabiru. Menunjukkan mudhaf, yakni bait. Disifatkan dengan sifat kabir. Kalimah sifat tidak diletakkan sejurus selepas bait. Sepatutnya kena letak sini. Sebagaimana dalam struktur bahasa lain. Tetapi selepas Zaid, penentuan bahawa Al-Kabir adalah sifat bagi bait bukan Zaid, macam mana kita nak tentukan? Sebabnya nanti nak sifatkan Zaid pun letak sini juga. Kata sifat jadi berebut. Yang mana satu? Bagi yang kita boleh tengok baris, kita pakai yang baris tu dulu. Kalau tidak, kena tengok makna. Penentuan bahawa Al-Kabiru adalah sifat bagi bait bukan milik Zaid bergantung kepada i'rab lah untuk keadaan ni. So i'rab sekarang ni kita rafa'. Jadi tak mungkinlah milik Zaid. Kalau contoh ketiga tu, yang perempuan kan? Bintu Zaidin Al-Jamilah. Dan contoh yang keempat, Bintu Fatimata Al-Jamilah. Menggambarkan kata sifat Al-Jamilah ni disesuaikan dengan jantina. Mestilah jantina tu sama dengan mudhaf, iaitu bint. Yang merupakan kalau tajuk sifat dulu kita panggil mausuf. Mausuf yang muannas. Contohnya kan, rajah dia. So, bintu Zaidin Al-Jamilah. So, kalau yang ni mausuf, yang ni sifat dia lah. Duk jauh tu ada pemisah ni. Pemisah ni boleh tak? Boleh, kerana dia bukan ajnabi, bukan foreigner, bukan orang asing. Maknanya dia punya keluarga dia. Sepatutnya kena jadi Al-Bintu Al-Jamilatu. Mana ada pemisah, sepatutnya kan? Tapi sekarang ni kita dah rombak sistem dia tu. Kita buang alif lam di sini. Kita masukkan Zaid di sini. Zaidin. Jadilah Al-Jamilah tu terpaksa duduk di belakang. Bintu Fatimata Al-Jamilah tu. Sepatutnya Fatimati kan? Tapi oleh kerana dia tak ada tanwin, maka dia tidak boleh menerima baris bawah diganti dengan baris fathah. Maknanya dijarkan dengan fathah. Bintu mausuf. Sebab ada kata sifat sini. So dia ada dua nama lah bintu ni. Satu dari segi sifat, nama dia mausuf dengan sifat. Jadi kalau dia ada hubungan dengan Fatimah, kita nak kaitkan dengan Fatimah, nama dia mudhaf. Kalau kaitan dia dengan Jamilah, nama dia mausuf. 29, 30. Ini pun buat besar-besar lagi ni, padahal benda yang sama aja. Baitu Zaidin Al-Kabiru. Dari segi nama, Baitu ada dua nama sekarang ni. Satu nama dia mudhaf, sini kan. Yang ni kalau dia kait dengan Zaid lah. Kalau dia kait dengan Kabir, nama dia mausuf, tak ditulis sini. Nama dia mausuf. Yang ni makrifah, maka yang ni makrifah. Bila yang ni makrifah, maka yang ni pun makrifah. Ini semua saya dah terangkan sebelum ni. Sama juga. Baitur Rajuli Al-Qadimu. Yang ni mudhaf, yang ni mudhaf ilaih.
Yang ni ma'rifah disebabkan oleh faktor yang ni. Bila yang ni ma'rifah, maka kata sifat dia kena ma'rifah. Oleh kerana yang ni rafa', maka kata sifat dia kena rafa'. Dengan sini, dengan baris dhammah kerana dia isim mufrad. Yang ni pun qadim isim mufrad. Isim mufrad dia di'irabkan dengan baris.